dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua. Ngepegah ini hanapa dia orang melalui bawah. Mesti tanya orang agam baca karet dia kaya. Oh ayat pun. Orang agam ayat pun. Kau kenal tak ayat pun. Orang agam ayat pun je tu. Ayat pun. Jadi menggantung-gantung ijazah. Baca karet ataupun baca ijazah. Orang baru ada putar ada. Nah apa? Apabila ada orang baru. Ataupun orang agam kali mana tua pakai lu dalam. Balik ngomong. Itu bayar balik. Iya balik kami orang. Kenapa ya? Karena dia kat baru. Anjing kenapa? Karena dia kat baru. Bawa baru hati-hati. Awak baru hati. Tak ada malam. Kamu tak ada bekal dah. Kau tak cerita mati semayang. Awak baru hati kain dia. Yang boleh pegang anakku dia kat baru. Yang baik dia kat samping ataupun dia kat bawah dia. Nah, kata-kata kalau orang jatahnya waktu Jumaat nah. Ya. Kan cuma lewat cuma yang tunan nah. Aku kekalan dekat lah ya kalan. Ya betul. Dia. Memang kata-katanya dia. Nyopanya dia. Mandung untuk mayangnya dia. Kata-kata apa wagam Nak orang Jumaat waktu sujud. Waktu sujud, bom sujud pertama ataupun sujud kedua, kata-kata orang akan tanya dia apa kan tu. Dan anak pu kerana dia kat baru. Dalam kitab I'anatul Talibin menang tu kan. Contoh ke hutan yang tam pakai lu dalam. Anak pu ya. Maya yo anak pu maya yo. Anak pu dia kat baru. Yang baik dia kat samping kat hati. Contoh hotel tarukung. Bajet dia dia putar. Hotel bajet ke baru. Dia putar dah yang mati batu temayang. Ataupun dia pelak racing. Pelak racing. Ni pelak racing yang dia. Waktu ni. Ada kat samping dia bajet. Hotel rukung, hotel sujud, bajet hotel tilui tu baru. Nak kata. Ya yang dia buat. Anjing. Karena dia kat samping. Jika dia kat samping. Nanti yang anjing dia kat samping, orang hotel kat baru dia kenapa? Tapi bukan orang kan dari pusat itu ilmunya mengenai kira orang. Betul. Tapi yang boleh pegang dia nya nampak orang baru hanapu. Ini contoh pegang kitab benar. Orang temayang tua pakai lu dalam. Dia temayang hati balik. Balik orang berbeda. Orang balik. Orang baru ramai. Baju kuatir tidak dia. Anak pu dia. Rat baru dia. Han mati semayang. Anak bati temayang. Mau galan dia. Orang dalam batu.